Kau kutuk macam mana? Kutuk macam mana? Dok. Ya je? Jangan jujur malas. Oh, kejap. Ya je? Sungguh. Daripada tadi aku buat macam ni. Aku cakap. Hashtag Budiman. Hashtag let's roll. Shufa Channel. Let's go. Semua game fishing pukul rata. Dari halus sampai ke heavy. Virtual laut rasa macam real. Fresh water jangan panik. Strike time tiba. Tarik mata tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari bro serta sis yang budiman. Strike time tiba. Ini lah ini. Hashtag let's roll. Shufa Channel. Let's go. Strike time tiba. Crowd pun roar. Say my line. Say my line. Let's roll. Hashtag Budiman. Ebek yang beriman. Ebek yang beriman. Yang ni saya sikit ya. Ebek yang beriman. Ebek yang kelima. Dah malam ambil gambar dia. Tak ada, cabut je. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudara bro serta sis yang budiman. Terima kasih kerana sudi menonton Syupak Channel. Di video kali ni, Syupak Channel berada dekat Tanjung Leman. Trip fully jigging, light jig. Aku dah pergi mancing lah. Dan memang bergasak airbag kali ni bro. Jadi tonton video ni sampai habis. Jangan pergi mana-mana. Jadi jom tengok dulu video ni. Ada barang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Baru kita sekali dah keren. Ada ya? Mantap meng. Dia punya drag alamak. Ke sana meng, ke belakang. Drag tu macam saja je. Nah, aduh ai. Oh, besar tu. Kuradu buat air masin brai. Alah hai. Ada ambil lagi? Lain macam ikannya. Putus. Alamak ai. Memang saya. Kalau ada letak Apollo tadi Kalau main bait jangan letak Apollo tu. Setap meng. Rabut lah. Aduh. Tak, tengah jatuh tadi. Dia ke sini meng, dia ke sini tak? Tu. Kamu tu. Tenggiri. Tenggiri. Tenggiri bunga. Pakcik. Wah, Lan dah cakap tadi ya. Itu dia. Abang Pak kita beraksi. Mantap. Slow. Slow. Logik ke? Slow. Slow dia ambil Slow je dah ambil. Itu dia. Cepat kita. Membuka selera. Oh. Inilah ini. Inilah ini. Sampai sini baru. Tu nampak lah. Apa? Baik. Dah. Awak ni nak gancu? Tak tahu. Aku tak pandai nak gancu. Kau gancu kat perut dia. Sekejap. Ju. Alhamdulillah Ju. Tarik mana atas Ju. Alhamdulillah. Saya. Ebek yang beriman. Jarang lah Pak. Ebek dengan dia dah adik-beradik lah. Ebek dengan dia dah adik-beradik lah. Dah kamcing kan. Kamcing. Ebek yang beriman. So, tak ada suara pun. Dia pergi dulu. Oh, dia pergi dulu. Okey. Dia pergi dulu. Ada.
Kena dah. Tengok pirate strike. Oh, gampang mana? Gampang. Dia lambat sikit nak fancy. Mantap. Leader apa? 30. Main lain? 20. Besar. Nak pindah. Tu. Lagi. Dah lu, kutik dulu. Dan. Tak apa, lepas ni aku sampai petang. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Woo, dah. Kira sakor lu dah. Ikut je. Dia pula strike. Berapa dia 3 ekor ah? 3. Dia punya terrek naik, tak boleh buat bincang. Allahuakbar. Oh, dia mungkin harus lah. Dia berat tu. Besar ni. Oh, saiz tu. Besar ni. Alah bull. Oh, mantap. Alhamdulillah. Untuk frenzy lah efek hari ni. Alhamdulillah. Baik. Kau kutuk macam mana? Kutuk macam mana? Dak. Ya je? Jangan jujur malas. Oh, kejap. Ya je? Sungguh. Daripada tadi aku buat macam tu. Aku cakap. Yes. Alhamdulillah. Baru habis nak. Macam mana ketuk tu? Depan main. Oh. Dalam 2000 ni. Ni dah bunyi kan tu. Ni menjerit. Memang dah kena servis hari ni. Oh. Oi. Dia TVC apa tu? Batuk. Dah kena servis tu Fahad. Ya. Okey. Aduh. Geri sampai kering yang kena ebek. Berkicau-kicau mesin. Yelah aku pakai spinning apa ni. Ya. Alhamdulillah. Ebek yang Budiman. Ebek yang Budiman. Nak bagi. Ebek yang Budiman. Yang ni saya sikit kan. Frenzy dia kena lagi. Alhamdulillah lah. Tungsten. Pejik dah aku tukar. Oh, ada. Sabar. Layan. Jangan lupa, Bet. Jangan lupa, Bet. Oh, kampung, Bet. Orang kampung, Bet. Jangan lupa, Bet. Allah. Kampung, Bet. Dia si ada putus. Oh, tu tongkol. Apollo ada Apollo. Pakai Apollo dia. Gaji nak pakai Apollo kat dia. Kan? Wah. Suruh berhenti makan tadi. Ujung-ujung ikan yang makan dulu. Member jawab satu je. Boleh lah. Kena terus. Tak tempat dia jawab lagi. Itu kalau biar hidup kat dalam air. Mana dia punya tu? Ni kat ni. Ah tu ikan dia. Kat atas kan? Dah boleh stop Okey. Sekejap. Tak ada bila. Ya. Makan. Jom, first drop pula. First drop di spot yang lain. Tak kena. Tak kena. Di belakang angkat luar. Barulah orang kampung. Cik petang ada. Doa baru sampai.
Lambat sikit orang ada. Dia betul bagi lah Gincu. Alhamdulillah. Besar tu. Ini macam lah orang kampung. Tengok. Besar bro dah dapat. Memang lah dia. Usaha daripada pagi. Mancing ni bro. Yang penting usaha je. Baru nampak gigi lah. Inilah istilah orang cakap jangan lawan cakap tekong. Seorang tiga balik. Oh, dia pula. Aduh. Dia sabar dah. Baik lagi. Hari ni hari ebek. Hari ebek junior. Mantap. Lagi ebek. Lagi. Okey. Aduh. Pergi tak kembali dia ni. Banyak ikut. Macam kena start. Boleh. Oh. Bawa ada orang, depan main. Kedua tu tak masuk, aku dah lagi. Tengok. Yang Kemudian, Yang 17. Dekat ayah kak, tak lagi pancing. Sorry geng. Ya. Depan main. Tak ada apa ada. Lari dulu. Kali kedua. Oh. Lepas dengan kawan berekor kau ingat apa? Buat dah. Ebek. Pancing Ebek lah. Ebek. Tapi saiz. Kau macam ini semua saiz. Saya 4 lebih. Saya 4 kilo. Yang mula-mula tadi pagi je. Ya. Saya 2 kilo tu. Ebek aku tak heran. Kau dah timbul macam ni, kau ada rabuk kau boleh timbul. Tu tali siapa pula sangkut? Saya siapa ni? Tali apa? Ya, ebek alhamdulillah. Orang tadi tu dia sampai malam kampung. Oh. Yang nom kan boleh. Ini dah dia. Ha. Oi, kena pula Ameng. Ameng lagi. Lepas. Gabut. Tengah-tengah nak review ni bro. Ya dah. Ebek yang budiman. So. Cabut tak? Sayang. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Buat hancing. Aduh, kalah dia kau. Kalah kau. Ni. Depan main. Oh. Memang rumah dia hari ni. Tak adalah ni rezeki.
Yang ke 18. Masih ada 20 ekor, seorang bawa balik 4 ekor. Yang ni Dah sebulan je laut. Yang ni kecil sikit kot. Panjang video YouTube dia kali ni. Baru 20 minit ni. Ebek pertama. Ebek kedua. Lepas tu yang tengok saudara-saudara. Depan mai. Aku baru ambil pancing kau. Baru nak kena baru sekali buang tadi. Kau tak berasa macam lah. Okay. Aku dah malas ambil gambar dia. Tak ada, cabut je. Alhamdulillah. Airbag lagi dia. Ya. Dah, airbag yang kelima. Jadi itulah video tadi. Mancing airbag berbelas ekor. Kata orang rezeki memancing ni kadang ada kadang tak ada. Banyak jig yang aku pakai, kalau saudara-saudara nak tu adalah jig tungsten. Tak ada masalah pun nak pakai tungsten ataupun jig metal biasa, tak ada masalah. Terpulang lah. Kalau aku prefer tungsten lah. Banyak rabut sebenarnya Harap-harap saudara dan saudari seronok tengok kan. Kalau seronok, terima kasih. Kalau tak seronok pun terima kasih. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Buat joreng keluar sekejap. Ye? Ni lah hasil dia. Jangan satu ambil gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19 19 ekor. Kita ada sagai satu. Kita ada tenggiri bunga dan alhamdulillah yang paling besar. Pergi ada orang. Ini paling besar. So padu-padu terbaik. Ebek yang beriman.